korang buat kalau hari ni ada orang ancam nak hantar nuklear missile dekat kita? Interceptor, satu cerita action thriller. Cerita ni mengisahkan pasal Captain J.J. Collins yang baru je kena assign untuk jaga satu site interceptor. Site ni kira satu platform yang duduk dekat tengah-tengah laut, and siapa yang duduk dekat platform ni, kerja dia orang adalah untuk intercept missile yang masuk dekat ruang angkasa US. Nak dijadikan cerita, hari yang Captain Collins ni lapor diri, hari tu jugalah US dapat ancaman serangan nuklear missile. Dalam masa yang sama, teroris dah berjaya take over seluruh platform tu kecuali satu bilik kawalan untuk pintas missile tu lah. So sekarang ni Captain Collins kena secure bilik tu and make sure yang teroris tak dapat nak akses ke bilik tu, so that dia boleh pintas semua missile yang masuk dekat ruang angkasa US. Personally, aku rasa cerita ni dia on average je. Dia tak adalah best gila ataupun dia tak adalah bosan gila. Tapi apa yang aku suka dekat cerita ni, dia punya plot dengan story tu agak menarik, and dia punya action tu pun pada aku not bad. Cuma aku rasa yang kurang dia punya CGI lah. Aku rasa macam nampak dia punya CGI ni lebih kepada low budget untuk satu cerita Hollywood. Dan lagi satu yang aku rasa agak lawak, sebab cerita ni dia satu cerita baru tau, tahun 2022. Tapi sebabkan dia punya background music tu, aku rasa macam aku layan cerita James Bond tahun 80-an man. Tapi secara overall aku rasa cerita ni okey lah untuk layan dengan family. So kalau korang nak layan cerita ni, korang boleh tengok ada dekat Netflix.